Apakah proses mempercepatkan kesembuhan sakit yang dialami oleh seseorang? Yang pertamanya, memelihara amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selagi mana seseorang itu masih lagi diberikan keupayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia wajib menjaga amal ibadah dia kepada Allah. Salah satu daripadanya adalah menjaga solat, terutamanya solat fardu secara berjemaah. Daripada riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu." Kata Nabi SAW, sesiapa yang mengerjakan solat subuh secara berjemaah, seakan-akan dia mengerjakan solat qiyamul lail sepanjang malam tersebut. Baik, yang pertama, menjaga amal ibadah, terutamanya solat berjemaah, bagi lelaki di masjid, bagi perempuan di rumah. Dan terutamanya juga ialah solat fardu subuh. Ini bersandarkan kepada hadis Nabi SAW, "Man shalla subha fahuwa dhimmatillah." Maksudnya, sesiapa yang mengerjakan solat subuh, maka orang itu sentiasa berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, di antara perkara yang boleh mempercepatkan kesembuhan bagi diri manusia, pesakit hendaklah mendapatkan rawatan dengan kaedah-kaedah yang syar'i, iaitu rawatan dengan Al-Quranul Karim, sunnah serta doa-doa yang telah disusun oleh para ulama. Yang di dalamnya rawatan bersandarkan kepada Al-Quranul Karim, bersandarkan kepada sunnah Nabi SAW serta doa-doa yang telah disusunkan oleh para ulama. Begitu juga pesakit hendaklah mendapatkan rawatan dengan orang yang soleh, yang istiqamah dengan agama, serta mempunyai akidah yang lurus, semata-mata mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, mencari perawat yang syar'i juga sangat penting. Pesakit hendaklah tidak berubat dengan benda-benda ataupun kaedah yang dilarang serta diharamkan oleh Islam. Ini bersandarkan kepada hadis Nabi SAW, "Innallaha lam yaj'al shifa'akum fi haramin." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kamu pada sesuatu yang diharamkan. Riwayat Ibnu Hibban. Oleh itu tuan-tuan, carilah kesembuhan yang diberkati oleh Allah, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, perkara ataupun kaedah yang boleh mempercepatkan proses kesembuhan ialah pesakit hendaklah meneruskan doa yang bersungguh-sungguh bagi mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah serta kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali berputus harap daripadanya. Ini bersandarkan kepada hadis Nabi SAW, "Inna doa huwal ibadah." Kata Nabi SAW, sesungguhnya doa adalah ibadah. Maknanya tuan-tuan, sebagai seorang pesakit kena memperbanyakkan doa. Tuan-tuan kalau merawat di pusat rawatan saya, setiap kali bagi pesakit yang baru, kita akan bekalkan dengan doa kesembuhan daripada hadis Nabi SAW untuk dia beramal. Tak boleh baca Arab, baca yang Melayu. Sebab apa? Doa itu tuan-tuan hendaklah difahami apabila kita baca. Dan Nabi SAW bersabda lagi, "Ad-doa silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh." Kata Nabi SAW, doa adalah senjata orang mukmin, tiang agama dan cahaya langit dan bumi. Riwayat Hakim. Jadi ini adalah kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga untuk kita mempercepatkan proses kesembuhan dengan kita meneruskan berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Sebab doa itu kata Nabi, "Inna doa huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah, dan doa itu kata Nabi, "Doa silahul mu'min." Doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempatnya, memperbanyakkan membaca Al-Quranul Karim dan beramal dengan isi kandungannya, kerana ia merupakan penawar dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-82. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara." Dan kami turunkan dengan beransur-ansur daripada Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya, dan di sebalik Al-Quran tidak akan menambah orang-orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka, melainkan kerugian jua. Maknanya tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, hendaklah kita memperbanyakkan membaca Al-Quran, hendaklah kita beramal dengan isi kandungan Al-Quranul Karim. Banyakkan zikir dan istighfar kepada Allah. Ini bersandarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenteram.
disebut di dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, mengisahkan kisah tentang kisah Imam Hasan Al-Basri ketika menafsirkan ayat surah Nuh ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Satu hari ada seorang lelaki datang jumpa dengan Imam Hasan Al-Basri. Lalu dia bertanya tentang kemarau. Ni tuan-tuan, sekarang ni musim panas kan? Musim panas ni tuan-tuan, kan? Seorang datang jumpa Imam Hasan Al-Basri bertanya tentang kemarau. Maka dia pun menjawab persoalan orang yang bertanya tadi, istaghfirillah. Beristighfarlah kamu kepada Allah. Ada orang kedua pula datang jumpa Imam Hasan Al-Basri bertanya lagi, mengadu kepada dia mengenai kemiskinan. Dia miskin. Maka beliau pun berkata kepadanya, istaghfirillah. Datang pula orang yang ketiga, dia berkata, wahai Imam Hasan Al-Basri, doakanlah kepada Allah agar Allah memberikan aku anak. Orang yang ketiga ni datang jumpa Imam Hasan Al-Basri mengadu bahawa dia tak ada anak. Maka Imam Hasan Al-Basri pun berkata kepadanya, istaghfirillah. Apabila ditanya mengenai hal tersebut, kenapa semuanya, iaitu beliau, Imam Hasan Al-Basri, menyuruh orang berhajat supaya beristighfar kepada Allah? Kenapa? Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Nuh pada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12 yang berbunyi, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara. Kata Allah, nescaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan harta dan anak-anakmu untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Tuan-tuan, nak cerita kepada kita, di antara jalan penyelesaian kepada sakit yang kita alami, kesusahan yang kita alami, kita inginkan anak dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dialah yang akan menurunkan hujan kepada kamu. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah juga lah akan memberikan harta dan anak-anak kepada kamu. Ni tuan-tuan, ya, hebatnya kalimah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu boleh mengeluarkan kita daripada sebarang kesusahan, sebarang perkara yang kita nak. Tuan-tuan, banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, di antara perkara yang mempercepatkan proses kesembuhan adalah dengan kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara-perkara yang boleh mempercepatkan proses kesembuhan yang kelima ialah mengamalkan pemakanan sunnah yang disebutkan di dalam hadis mempunyai kelebihan yang tersendiri. Antaranya, yang pertama kata Nabi SAW, meminum ataupun mandi dengan air Zam-Zam. Kata Nabi SAW, iaitu air Zam-Zam adalah penuh berkat. Ia boleh dijadikan sebagai makanan yang mengenyangkan dan sebagai penawar penyakit. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, air Zam-Zam, boleh kita jadikan ia sebagai penawar. Ada sakit, kita minum tuan-tuan. Kita boleh sapukan air Zam-Zam dekat badan kita yang sakit, dan kita boleh minum dan kita boleh mandikan air Zam-Zam tuan-tuan. Air yang penuh keberkatan, air yang di dalamnya ada keberkatan. Ya, innaha mubarakah, innaha ta'amun tu'min. Dia juga boleh dijadikan sebagai makanan yang mengenyangkan. Wa shifa'u suqmin, ya, dan dia juga sebagai penawar penyakit. Keduanya tuan-tuan, sentiasa memakan minyak zaitun dan berminyak dengannya. Ini bersandarkan kepada hadis Nabi SAW, kulu zaitah, makanlah minyak zaitun, waddahinu bih, dan berminyaklah dengannya, fa innahu min syajaratin mubarakah. Sesungguhnya zaitun itu berasal daripada sepohon pokok yang penuh dengan keberkatan. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang ketiga, di antara pemakanan sunnah yang boleh dijadikan proses mempercepatkan kesembuhan adalah memakan habbatus sauda, dan minyaknya boleh dibuat makan dan sapuan. Ini bersandarkan kepada hadis Nabi SAW, fil habbatis sauda shifaun min kulli da'in illa sam. Kata Nabi SAW, pada habbatus sauda terdapat penawar bagi setiap penyakit selain daripada racun ataupun kematian. Ya, kata Nabi, habbatus sauda itu adalah penawar bagi setiap penyakit melainkan mati. Yang seterusnya, yang keempat, hendaklah meminum madu kerana ia merupakan penawar bagi umat manusia
ini bersandarkan kepada hadis Nabi SAW, alaikum bisyifa'ain, al-asal wal Quran. Kata Nabi SAW, hendaklah kamu menggunakan dua penyembuh, iaitu madu dan juga Al-Quranul Karim, riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, memakan tamar ajwah bagi setiap pagi sebelum menjamah apa-apa makanan. Ini bersandarkan kepada hadis Nabi SAW, man tasabbaha kulla yawmin sab'a tamaratin ajwah lam yadurrahu fi dhalikal yawm summun wala sihrun. Kata Nabi SAW, sesiapa yang pada setiap pagi memakan 7 biji tamar ajwah, racun dan sihir tidak akan membahayakan dirinya pada hari itu. Yang seterusnya, yang keenam, memperbanyakkan sedekah dan berbuat baik kepada orang lain semampu yang boleh. Dan banyakkan bersedekah. Di dalam satu athar ada menyatakan, da'u mardakum bis sadaqah. Ubatlah orang sakit di kalangan kamu dengan cara bersedekah. Banyak bersedekah, tuan-tuan. Kita ambil RM5, kita ambil RM10, ataupun tuan-tuan ada banyak duit, tuan-tuan boleh bagi lebih. Tuan-tuan jumpa dia, makcik, adik, ni duit, tolong doakan saya, Allah sembuhkan saya. Tolong pakcik doakan saya, Allah sembuhkan saya. Ada setengah orang, tuan-tuan, saya minta pakcik doakan anak saya jadi anak yang pandai, anak yang soleh. Jadi semua itu, tuan-tuan, boleh mempercepatkan proses kesembuhan bagi diri kita, tuan-tuan.